Hello, Assalamualaikum semua. Okey, apa khabar anda semua? Dah minum petang? Resipi saya kali ini adalah roti benjo ya. Homemade roti benjo ya, senang je buat dia. Cara dia, kita buat seperti adunan roti dulu, kita kembangkan yeast. Okey. Dah kembangkan yeast lebih kurang 30 minit. Kita masukkan adunan B tu, tepung, telur, susu serbuk, bread improver. Okey, kita gaul dulu. Kita pakai mixer ni hand mixer pun boleh. Okey, lepas tu kita masukkan butter yang cair dan sikit garam. Kemudian kita rehatkan sebentar supaya dia mengembang dengan cantik. Kemudian kita bagikanlah kecil-kecil. Kemudian kita gulung dia seperti nampak cantik lah. Buat macam begini. Nanti dia akan jadi cantik roti kita ya. Okey, kemudian bakar pada suhu 160 lebih kurang 15 minit. Okey, dah siap. Okey, terima kasih.